Setelah mengharungi 11 jam flight dari KL ke Istanbul, lepas tu another 1 jam setengah flight dari Istanbul pula, kita pun sampai ke Kapadokia. Kita dah sampai Kapadokia. Kapadokia ni jadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia disebabkan dia punya muka bumi, cave hotel dan of course dia punya hot air balloon. Masa sampai dekat Kapadokia ni, kita orang agak terkejut juga lah sebab airport dia sangat-sangat kecil walaupun dia adalah macam pusat pelancongan yang macam satu dunia nak datang sini kan. Dia punya airport tu satu ruang je. Lepas tu settle. Tapi yang bestnya bila kecil senang lah kan. Tak payah nak jalan jauh-jauh. Checklist. Hello. Hello. Welcome to Kapadokia. Masa ni masing-masing pun dah lapar, so kita terus letak beg untuk terus dibawa ke hotel dan kita nak terus pergi makan dan jalan-jalan dulu. Tapi naik je bas, kita terus dapat satu berita yang sedih. Kita punya hot air balloon esok tak dapat terbang sebab cuaca tak mengizinkan. Yang lagi ralatnya adalah sebab dia kata hari ni terbang, semalam terbang, 2 hari lepas pun terbang, 3 hari lepas pun terbang, tiba-tiba esok tak boleh terbang. So nasib baiklah Shakely ada sediakan satu lagi hari untuk kita cuba. Ya Allah, tolonglah dapat. Sebab itu adalah boleh kata bucket list semua orang kot kan. Walaupun sedih tapi kita ada satu hari lagi untuk cuba naik hot air balloon, iaitu pada esok hari. Memang masa ni ramai-ramai macam berdoa banyak-banyak moga esok dapatlah kita naik. Aktiviti hari ni diteruskan seperti biasa. Kita nak pergi makan dulu dekat IDD Restaurant. Betul ke tak sebut ni? Ada-ada je. Ada-ada je. Cantik lah ni cuaca. Kita nak makan dekat sini. Looks classic. Alright. Sini. Sini. Okay. Okay. Ada. Kan? Sedapnya bau bawang tu. Toilet dia biasa-biasa je, tapi like comel. Dia klasik yang macam cantik. See? Kan? Cantik kan? Ni cantik. View dari sini. Wah. Ni view dia. Cantik. Wah. Siap. Ada orang? Dari tempat makan tadi, kita terus ke Pigeon Valley. By the way, bentuk muka bumi dekat Kapadokia ni, dia tercipta secara semula jadi hasil letusan gunung berapi berjuta tahun dahulu. So bukit-bukit batu-batu yang korang nampak ni, ini sebenarnya hasil batu-batu letusan gunung berapi tu. Dia lembut dan dia boleh diukir menjadi rumah. Kalau kat sini, dia jadi tempat berlebu rumah bati. So, ini Pigeon Valley. Panjang dia 4 km tau. Pigeon Valley ni dia punya taik burung tu diguna untuk baja. Sebab kalau tengok kat Kapadokia ni kan dia kering. So dia perlukanlah taik-taik burung tu untuk jadi baja. Pigeon Valley. Tapi pigeonnya mana? Where is the pigeon? Sian dia. Ni kan yang dia kata bukan kepercayaan Islam tu. You jump alone lah. Hai Turki RYG. Apa betul? 1, 2, 3. Marhaba Turki. Ini adalah Uçhisar Castle. Dia dah ada sejak daripada zaman Byzantine dengan zaman Rom lagi tau. Lepas tu dia terbina tu hasil daripada batu volkanik tu. Dan bila dah terbentuknya macam lubang-lubang tu, tempat nak berlindung daripada musuh. Lepas tu jadi rumah juga. Lepas tu dekat atas tu kalau korang boleh tengok, ada yang tinggi tu kalau ada bendera dekat atas tu. So bila naik ke atas tu boleh nampak seluruh Kapadokia ni.
Selepas 24 jam perjalanan, kita semua sebenarnya tak sabar nak balik hotel. Nak masuk bilik, nak baring. Satu lagi tak sabar juga sebab trip kali ni Shaklee bagi kita experience stay dekat Cave Hotel. Cave Hotel ni kalau kat Kapadokia harga dia lebih mahal berbanding dengan hotel biasa. Sebab dia memang dibina dari gua yang terbentuk secara semula jadi tu, dia buat balik jadi tempat penginapan. Dia jadi. Hello. Okey, boleh tanya staff bilik dekat mana? Hotel agak complicated sikit. Gua. Ya, gua alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Selamat datang di Kapadokia. First time kan? Kita dah nak masuk ke dalam gua. Sempat? Tunggu. Blok 404. Khas untuk masa berdua. Risau. Saja bagi rumah hantu kat saya. You nak cari bilik sendiri? Boleh. Ha? Boleh? Boleh. Okey. Dia 404. Wow. Welcome to Kapadokia. Cave Hotel. What was your room number? 404. Ya, itulah. Nampak gayanya begitulah. Alright. On your right. Okay. So 404 also here. 404 is yeah. Alright. I will show you now. Okay. Let's wait for the. Hello, sir. Wah, bag semua, luggage semua dah sampai dekat depan hotel. Depan bilik. So your room is 404. over the bridge and on your Over the bridge. Okay. yeah, on your left. Wow. Jauh ni kita ni. Memang jauh kita ni. Siap kena naik bridge ya. Bilik kita ah. Okay, kita 404. Naik bridge you. Ada taman. Wah. Ada. Jiran. 404. Oh. Oh, ayu sini. 405. Serius ah? Besar. 404. So kita 404. Tapi unik bilik ayu unik. Kena exercise lah. Okay. So bag dah ada dekat depan pintu. Okay. Wih, besar gila bilik. Ya Allah. Besarnya. Yo, serius lah. Besarnya. Weh. Oh, serius lah Shaklee. Ini sofa. Oh, ini perasaan yang macam kita masuk bilik kat Swiss dulu. Weh. Oh, besar gila. Oh, Shaklee. Kenapa buat saya macam ni? Oh. Mak, ambillah masuk. Ya Allah. Tempat berak. Yeah, mention. Weh. Oh, Astagfirullahaladzim. Oh, ini perasaan ni. Tak, bilik ni sebenarnya lagi best daripada bilik kita orang masa dekat Swiss. Bilik dekat Swiss tu memanglah mahal. Tapi bilik ni
Dia klasik cantik. Kenapa cantik sangat? Ya. Shakli. Baru lepas azan maghrib. Ni view daripada hotel kita. Di sana tu cantik. Di tengah tua hotel. Wow, 501. Tinggi. Ni sunrise pun cantik ni. Tu memang ada tempat. Ke bang sunset. Wah. Wah. Sunset Kapadokia. Tak, nanti boleh masuk YouTube. Wow. Comelnya. Ya Allah, gebu. Dekat bahagian atas ada tempat untuk lepak. Boleh layan sunset. Banyak juga ni. Jadi kita panggil geng-geng kita lepak kat sini. Kan? Cantik eh? Ni view sini lah cantik. Tu pusing sana. Yang tak susun cantik ni. Tengah buat lagi kan? Lampu tak ada lagi. Ni suasana malam ya dekat hotel Utopia Cave Hotel ni. Setiap hotel, setiap bilik dekat sini dia tak sama tau. Sebab bentuk batu tu sendiri kan berbeza-beza kan. Tu memang lain-lain. Pusing. Oh ni spa fitness pool kat bawah bang. Naik tangga dia kata. Kita nak tengok ni. Let's go. How to go down? Aura spa. Macam tempat wanita je bang. Boleh ni ke? Boleh ke? Ni reservation tu. Taman rupanya tadi kita naik sampai atas tu. Sampai atas tu kita naik. Wah, sini ada taman lah bang. Tengok ni. Ni berjalan. Ish, cantik. Oh, ni tempat kat sini. Meeting room. Dia ada yoga kat situ. Dia punya hotel macam puzzle tau. Tiba-tiba keluar kat situ, tiba-tiba keluar kat situ, tiba-tiba keluar kat sini. Lepas tu lah sini belah mana pula? Macam tu. Faham tak? Lah. Tiba-tiba dah sampai sini. Tembus mana bang? Dia pun confused kan, tembus mana. Kisahnya lepas jalan-jalan hotel ni, kita orang ada beberapa minit lagi untuk dinner tau. Tapi disebabkan penat,
ditambah pula dengan jet lag, dua-dua tertidur. Makanya episod hari ni berakhir macam ni je lah. So kita jumpa di episod yang seterusnya. Tangkap dia, tangkap. Ha? Gaya pula. Aduh. Muka nak marah. Warna yang berbeza tu disebabkan perbezaan apa kandungan ada kat dalam batu tu. So,